Okey geng, hari ni aku nak tunjukkan korang satu cara ataupun macam mana nak detect tempat kegemaran haruan. Okey, kalau kau nampak tepi tu kan, tepi-tepi kita panggil pokok pokok-pokok yang berair ni, jangan lepaskan peluang untuk kas kat celah-celah dia. Okey, kat celah-celah ni penting sebab memang haruan suka memburu. Okey, jom kita test. Okey geng, contoh kat semak-semak macam ni geng. Ni kat celah-celah ni kau tarik je, soft rock ke SP ke, slow-slow. InsyaAllah akan ada ketuk geng. Okey, bunyi ketukan baling dalam semak tu. Baling ke geng, jerk je. Kalau perlu jerk je geng. Tarik je slow geng. Okey, cubaan pertama tak jadi, buat 2-3 kali. Kalau 2-3 kali tak ada juga, pindah spot geng. Jangan cakap apa, jangan duduk pujuk je kat situ. Jadi kena try geng kat celah-celah macam tu. Memang wajib kena try sebagai pemancing haruan. Ini antara tip paling besar lah nak dapatkan gorgon. Okey, jadi hopefully dapat something dalam video ni geng. Jangan lupa solat 5 waktu, kewajipan dan bagian salam kawan. Assalamualaikum.